Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Azmi bin Amibuddin akan membentangkan pembentangan saya pada hari ini yang bertajuk Buli Cyber dalam kalangan murid sekolah menengah di daerah Samarahan, Sarawak. Isu ini dipilih kerana ia merupakan antara cabaran moral utama dalam konteks pendidikan semasa. Menurut laporan Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2023, lebih 15% kes disiplin murid berkait dengan buli siber. Fenomena ini mengugat kesejahteraan emosi murid, merosakkan hubungan sosial dan mencerminkan kemerosotan nilai empati serta hormat dalam kalangan pelajar. Oleh itu, kajian ini amat penting untuk kita fahami kesan dan akibatnya serta langkah-langkah untuk membendungnya. Jadi, mari kita lihat apakah itu buli cyber. Buli cyber ini bermaksud buli cyber berlaku apabila seseorang diserang, dihina atau diancam melalui media sosial. Media sosial yang ada seperti Facebook, Instagram dan TikTok. Yang kedua, melibatkan penghinaan, ugutan dan penyebaran fitnah di media sosial. Jadi buli cyber ni dia lebih kepada mengancam seseorang yang lebih lemah tapi di dalam platform media sosial. Yang ketiga, ianya menjejaskan nilai moral seperti hormat, empati dan tanggungjawab. Jadi, mari kita sama-sama lihat apakah objektif kajian. Objektif kajian ini ialah untuk mengkaji peratus buli cyber yang berlaku dalam kalangan murid sekolah menengah di daerah Samarahan. Yang kedua, mengkaji ciri-ciri buli siber di daerah Samarahan. Jadi, metodologi kajian ini yang pertama ialah reka bentuk metodologi kajian ini menggunakan kuantitatif, iaitu dengan soal sidik yang digunakan dalam kajian ini ialah Cyberbullying Questionnaire iaitu CBQ. Seramai 322 orang murid tingkatan 4 menjadi sampel iaitu di sekolah menengah daerah Samarahan. Kaedah ini membolehkan penyelidik mengenal corak bentuk dan pembuli cyber secara tepat dan objektif. Jadi mari kita sama-sama lihat dapatan kajian ini. Jadual 1 menunjukkan taburan demografi responden iaitu dibahagikan kepada beberapa demografi lah. Yang pertama sekali kita lihat daripada segi jantina iaitu lelaki dan perempuan. Frekuensinya ialah untuk lelaki 149 iaitu sebanyak 46.3%, manakala perempuan iaitu seramai 173 dan bersamaan dengan 53.7%. Manakala lokasi pula ada dua jenis lokasi iaitu bandar dan luar bandar ataupun kampung. Iaitu untuk bandar 138 bersamaan 42.9, manakala luar bandar ataupun kampung seramai 184 iaitu 57.1%. Kaum pula terbahagi kepada beberapa kaum yang majoritinya ialah termasuk Melayu seramai 165 bersamaan 60.6%, diikuti dengan Cina iaitu 32, 9.9%, India 2 iaitu bersama dengan 0.6%, manakala seterusnya iaitu IBAN sebanyak 61 frekuensi bersama dengan 18.9, Bidayuh 19 iaitu bersama dengan 5.9%, dan lain-lain seramai 13 iaitu 4.0%. Seterusnya, jenis internet menggunakan internet atau tidak. Yang menggunakan internet seramai 316 iaitu seramai 98.1%, manakala tidak menggunakan internet iaitu 6 sahaja iaitu seramai bersamaan dengan 1.9%. Jumlahnya ialah 322 dan peratusannya ialah 100%. Jadi mari kita lihat pula jadual yang kedua iaitu taburan peratus keterlibatan buli siber di daerah Samarahan, iaitu tidak pernah dibuli seramai 123 atau bersamaan dengan 38.2%, manakala pernah dibuli seramai 199 orang iaitu 61.8%. Jadi kita lihat kat sini terdapat seramai 322 responden ini kebanyakannya pernah mengalami buli siber. Jadi mari kita lihat jadual ketujuh pula iaitu kekerapan kelas atau tingkatan murid yang membuli. Iaitu ada 3 jenis iaitu sama kelas atau tingkatan. Yang kedua, kelas yang berbeza. Atau yang ketiga iaitu tidak tahu siapa yang membuli. Iaitu mari kita boleh lihat di sini message teks
gambar atau video, panggilan telefon, email, media sosial, messenger, web atau blog merupakan jenis-jenis buli yang dialami oleh pelajar-pelajar inilah. Jadi jenis media pula, kita boleh lihat dalam jadual keempat iaitu kekerapan gangguan jenis buli siber melalui gambar atau klip video. Iaitu yang pertama sekali jenis media ialah gambar atau klip video yang menyinggung atau tidak baik telah dihantar kepada saya iaitu responden seramai 113 ataupun bersamaan dengan 56.8%. Yang kedua iaitu gambar atau klip video yang menyinggung atau tidak baik mengenai saya telah dihantar kepada orang lain iaitu seramai 54 orang atau bersamaan dengan 27.1%. Dan lain-lain pula ialah 32 orang iaitu 16.1%. Jumlahnya ialah 199 berdasarkan orang yang pernah dibuli cyber. Jadi mari kita lihat dekat sini, kita dapat buktikan bahawa ejekan di media sosial ni menjadi bentuk paling dominan kerana ia mudah dilakukan tanpa identiti sebenar. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila kita menggunakan media sosial, orang-orang yang membuli ini boleh menggunakan akaun palsu seperti mereka membuat akaun ni bertujuan untuk membuli sahaja dengan memberikan komen yang jelek, komen yang negatif, menyebarkan fitnah di media sosial ni. Jadi jenis media sosial yang digunakan termasuklah Facebook, WeChat, WhatsApp, Twitter, Instagram, Telegram, Skype dan lain-lain. Kalau kita lihat kat sini, 3 aplikasi media sosial yang paling tinggi ialah Facebook iaitu dengan 93 kekerapan atau bersama dengan 46.7%, diikuti dengan WeChat iaitu 84 orang iaitu 42.2% dan WhatsApp 18 iaitu bersamaan dengan 9.0%. Manakala yang paling minoriti ialah Twitter dan Instagram iaitu bersama-sama 2 dan 1% sahaja. Jadi apa yang kita boleh lihatlah kesan emosi terhadap mangsa buli cyber ni? Kita tahu bahawa buli cyber ini memberikan impak yang mendalam. Bukan pada waktu itu saja kerana ia boleh menjejaskan orang yang dibuli ini pada jangka masa yang panjang. Jadi mari kita lihat kat sini, terdapat 4 kesan emosi terhadap mangsa buli. Mangsa ini menunjukkan tanda-tanda keresahan, ketakutan dan trauma menggunakan media sosial. Mereka berasa rendah diri, malu dan sering menyalahkan diri mereka sendiri atas kejadian tersebut. Dalam jangka masa yang panjang, murid boleh mengalami simptom kemurungan ringan seperti gangguan tidur dan hilang tumpuan dalam pelajaran. Hal ini menunjukkan bahawa buli siber memberikan impak mendalam terhadap kesejahteraan psikologi remaja, bukan sahaja sekadar kesalahan disiplin yang biasa. Jadi, kita boleh lihat pula kesan-kesan akademik dan sosial mangsa buli cyber ini. Apabila mangsa itu terdedah kepada buli siber, kita boleh lihat bahawa dari segi akademik, mangsa buli siber ini menunjukkan penurunan prestasi dan hilang motivasi belajar. Tekanan emosi yang dialami mengakibatkan murid tidak mampu memberikan tumpuan semasa PDP di kelas berlangsung. Jadi mereka ni juga cenderung untuk mengasingkan diri mereka daripada kumpulan belajar dan mengelakkan diri mereka daripada hadir ke sekolah kerana takut di depan pembuli-pembuli tersebut kerana takut mereka akan dibuli pula secara fizikal. Akibatnya, mereka kehilangan keyakinan untuk bersaing dan gagal mencapai potensi diri sepenuhnya. Hal ini membuktikan bahawa buli siber mengganggu bukan sahaja dari segi emosi, malah keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Jadi, seterusnya, buli siber juga menjejaskan hubungan sosial dan nilai moral murid. Mangsa sering dijauhi oleh rakan-rakan mereka dan berasa tidak diterima dalam komuniti sekolah. Pembuli pula berasa bangga dan menganggap perbuatan tersebut sebagai hiburan atau gurauan. Hal ini membentuk budaya sosial yang toksik di mana nilai empati, hormat dan tanggungjawab semakin luntur. Jika tidak dikawal, fenomena ini boleh menormalisasikan tingkah laku tidak beretika dan menjejaskan budaya moral sekolah secara keseluruhannya. Jadi, akibat masa panjang ni, kita tak boleh pandang ringan kerana akibat buli siber tidak terhenti di peringkat sekolah. Dalam jangka masa yang panjang, mangsa berisiko mengalami kemurungan berpanjangan, masalah sosial dan kesukaran membina hubungan interpersonal. Lebih membimbangkan lagi, sebahagian daripada mangsa ini akhirnya menjadi pembuli baru.
Hal ini dikatakan demikian kerana sebagai tindak balas terhadap trauma yang dialami. Hal ini juga dikenali sebagai kitaran buli, mangsa bertukar menjadi pelaku. Kesannya, ianya menjejaskan perkembangan moral, jati diri dan integriti pelajar dalam jangka masa yang panjang. Jadi mari kita lihat punca-punca utama terjadinya buli siber ini. Kajian juga mengenal pasti bahawa beberapa punca menjadi dorongan kepada pembuli-pembuli ini menggunakan media sosial ataupun internet untuk membuli. Jadi antaranya ialah pengaruh rakan sebaya lah. Seperti yang kita tahu bahawa penggunaan media sosial tanpa kawalan dan kekurangan pendidikan nilai digital di sekolah, murid ini boleh melakukan buli cyber kerana merasakan mereka selamat di sebalik identiti maya dan tidak mengalami kesan daripada perbuatan mereka yang tersebut. Jadi apa yang diorang buat ni diorang tak rasa kerana apa yang mereka buat ni menjadikan mereka rasa lebih gegah. Keadaan ini berpunca daripada kelemahan sistem pendidikan dalam membentuk etika digital dan nilai empati dalam diri pelajar. Jadi seterusnya, punca yang kedua ialah pengawalan, iaitu kurangnya kawalan daripada ibu bapa dan waktu skrin yang berlebihan. Apa yang boleh saya cakap di sini ialah kawalan ibu bapa yang kurang ini berpunca daripada ibu bapa yang sibuk bekerja dan mengabaikan tingkah laku anak-anak mereka dan memberikan sahaja gadget kepada mereka tanpa memeriksa apa kandungan yang mereka tonton dan waktu skrin mereka melebihi had masa yang sepatutnya menyebabkan mereka melayari laman-laman web yang tidak sepatutnya dan terdedah kepada perbuatan negatif seperti buli siber. Dan seterusnya, punca ketiga itu mementingkan diri sendiri. Mereka rasa seronok lah seperti yang saya cakap tadi, mempelekehkan orang lain tanpa memikirkan perasaan mereka dan akibat daripada perbuatan keji mereka tersebut. Jadi yang akhir sekali iaitu kekurangan didikan, iaitu nilai empati menjadikan pelajar bila kurang, nilai empati itu menjadikan tidak peka terhadap kesan emosi orang lain. Mereka hanya fikir pasal diri mereka sahaja. Jadi, mari kita lihat apakah peranan-peranan ejen moral, iaitu yang pertama sekali guru lah. Apa yang kita boleh lihat, bagi mengengkang isu ini, semua ejen moral perlu memainkan peranan masing-masing lah. Yang pertama sekali guru berperanan sebagai model suri teladan dan pendidik nilai moral. Mereka boleh menyemai empati dan tanggungjawab melalui aktiviti PDP seperti simulasi kes buli atau refleksi nilai digital. Jadi apa yang boleh saya cakap di sini, guru ini boleh memanfaatkan sesi PDP seperti dalam subjek pendidikan moral lah. Kita boleh dedahkan kepada murid bahawa buli siber ini tidak bagus dan tidak ada seorang pun yang patut dibuli dan membuli. Jadi guru juga perlulah dijadikan suri teladan komunikasi beretika dalam talian. Hal ini dikatakan demikian kerana gerak-geri guru akan dicontoh oleh murid itu sendiri. Jadi, kita lihat pula peranan ibu bapa sebagai ejen moral. Jadi, ibu bapa pula harus memantau penggunaan gadget anak-anak mereka dan berkomunikasi secara terbuka tentang pengalaman mereka di media sosial. Seperti yang saya cakap tadilah, ibu bapa ni dia sibuk bekerja, jadi dia tak ada masa untuk berinteraksi dengan anak-anak mereka. Tapi ibu bapa boleh ikhtiar mereka untuk tidak memberikan gadget sewenang-wenangnya tanpa memberikan syarat. Mereka boleh contohnya menghadkan masa seperti hanya 1 atau 2 jam sahaja. Kemudian murid tersebut ataupun anak-anak mereka perlulah ada di samping mereka ketika mereka menggunakan media sosial dan ibu bapa perlulah menegur anak-anak mereka jika anak-anak mereka didapati melakukan kesalahan di platform dalam talian seperti buli siber dan sebagainya untuk mengelakkan kes ini berpanjangan. Jadi apa pula ejen moral seperti rakan sebaya yang boleh dilakukan oleh mereka ni? Jadi kita boleh lihat bahawa rakan sebaya haruslah berani menegur dan melaporkan kes buli kepada
pihak atasan seperti guru disiplin ataupun guru besar. Hal ini dikatakan demikian kerana rakan sebaya ialah pengaruh moral paling kuat semasa remaja. Jadi apabila rakan sebaya ni dikelilingi oleh pelajar tu dikelilingi oleh rakan sebaya yang baik, maka baiklah hasilnya. Tapi jika dikelilingi oleh rakan sebaya yang buruk nilai moralnya, maka pelajar tersebut akan terikut-ikut buruknya. Jadi seterusnya daripada sekolah pula, sekolah perlulah wujudkan komunikasi terbuka antara rumah dan sekolah. Jadi contohnya sekolah bolehlah membuka kumpulan seperti kumpulan perbualan seperti dalam WhatsApp, iaitu perbualan kumpulan lah, untuk melaporkan jika ada apa-apa yang berlaku dalam sekolah, boleh disalurkan terus kepada ibu bapa atau penjaga mereka lah. Jadi antara cadangan penambahbaikan yang saya boleh nyatakan di sini ialah berdasarkan dapatan dan analisis, saya mencadangkan 4 langkah penambahbaikan utama, iaitu pertama sekali, memperkenalkan pendidikan etika digital dalam kurikulum pendidikan moral. Hal ini dikatakan demikian kerana pendidikan digital ni perlulah diterapkan kerana media sosial ni ataupun internet ni semakin berkembang secara dinamik. Kita perlu beradaptasi, guru-guru perlu dilatih untuk mengajar anak-anak murid mereka pandai menggunakan media sosial, tidak sewenang-wenangnya menyalahgunakan sumber dalam talian untuk melakukan perkara-perkara negatif seperti bully cyber lah. Jadi yang seterusnya, kedua, iaitu melaksanakan program sekolah tanpa bully cyber di setiap sekolah. Hal ini dikatakan demikian kerana program-program seperti ceramah kesedaran dapat membuka mata mereka ini untuk melihat skop-skop yang lebih luas seperti kesan negatif bully cyber dan padah bully cyber, iaitu boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh kerajaan jika melibatkan kes yang besar. Jadi yang ketiga, memberi latihan kendiri kepada guru mengenai pengurusan kes bully cyber secara profesional. Seperti yang saya cakap tadi lah, guru perlu dilatih kerana guru ni ialah pendidik yang mendidik anak-anak murid mereka ke arah yang lebih positif daripada segi moral dan akhlak. Jadi akhir sekali iaitu penyediaan saluran laporan digital selamat untuk murid. Jadi di sini murid boleh memberi ataupun menyalurkan permasalahan mereka dalam saluran yang boleh dipercayai tanpa mendedahkan identiti mereka kepada pembuli supaya mereka rasa selamat untuk melaporkan kes-kes tersebutlah. Seperti yang saya cakap tadi, ada yang murid ni dia takut untuk melaporkan kes-kes tersebut kerana mungkin mereka akan dibuli secara fizikal pula selepas itulah. Jadi sebagai kesimpulan, bully cyber membawa kesan mendalam terhadap murid bukan sahaja dari segi emosi dan akademik tetapi juga terhadap nilai moral dan jati diri. Pendidikan moral digital perlu diterapkan bagi membina kesedaran tentang tanggungjawab dalam ruang cyber. Isu ini turut menuntut kolaborasi antara sekolah, ibu bapa dan masyarakat. Nilai empati, hormat dan tanggungjawab mesti dipupuk dalam setiap interaksi digital. Akhir kata, tindakan kecil seperti menegur, menghormati dan melindung rakan dalam talian mampu mencegah kerosakan terhadap nilai kemanusiaan sejagat. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai berjumpa di video seterusnya. Bye.